Hai semua, saya Cikgu Iziani. Mari dengarkan persembahan tugasan 3 kumpulan bagi kursus sosiologi dalam pendidikan. Baik, Cikgu. Selamat datang bakal guru. Tajuk kita, perbincangan 3 transformasi pendidikan. Transformasi pertama, Guru. Cikgu bagian yang penambahbaikan dan Bagus. Kita harap pendidikan lebih adil. Saya Iziani binti Muhammad Zaidi. Kursus bagi subjek ini ialah sosiologi dalam pendidikan dan pensyarah yang mengajar bagi subjek ini ialah Puan Sanisa binti Hanim. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan satu video persembahan yang bertajuk Transformasi Sistem Pendidikan di Malaysia dan Implikasinya Terhadap Mobiliti Sosial. Jadi, antara isi-isi utama yang kita akan bincangkan ialah yang pertama, ianya akan membincangkan tentang 3 transformasi pendidikan dalam tempoh 8 tahun ke belakang dan menilai impak terhadap mobiliti sosial, dan saya juga akan mengemukakan cadangan penambahbaikan serta harapan sebagai bakal guru. Jadi untuk slide yang kedua, seterusnya, pendidikan merupakan asas utama pembangunan sesebuah negara kerana ianya berperanan dalam melahirkan modal insan yang berkualiti dan berkemahiran. Jadi, sistem pendidikan di Malaysia ni sentiasa mengalami perubahan bagi memastikan ianya selari dengan perkembangan teknologi, keperluan industri serta cabaran globalisasi. Jadi transformasi pendidikan ini dilaksanakan bagi yang pertamanya untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran lah. Yang kedua, dia dapat memperkukuhkan kemahiran murid itu sendiri. Dan yang ketiga, ianya mengeluaskan akses pendidikan dan meningkatkan mobiliti sosial masyarakat. Jadi seterusnya, kita perlu tahu juga apakah maksud transformasi pendidikan. Jadi, transformasi pendidikan ni ianya merujuk kepada perubahan yang menyeluruh dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran serta memastikan sistem pendidikan kekal relevan mengikut keperluan semasa lah. Jadi transformasi ini dia melibatkan beberapa aspek, antaranya yang pertama perubahan kurikulum, kaedah pentaksiran, penggunaan teknologi digital, pembangunan kemahiran abad ke-21 dan laluan pendidikan alternatif seperti TVET. Jadi, dalam tempoh beberapa tahun kebelakang ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperluaskan sistem pendidikan di negara kita. Dan seterusnya, kita tengok pula transformasi yang pertama, iaitu pentaksiran bilik darjah itu tersendiri, iaitu disebut sebagai PBD. Jadi, PBD ni ataupun pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran berterusan yang dilaksanakan oleh guru sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, tujuan utama PBD ni adalah untuk menilai perkembangan murid secara menyeluruh dan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pemeriksaan. Sebagaimana yang kita tahu, dalam tahun-tahun yang sebelum-sebelum ini, kita menilai murid hanya 100% pada peperiksaan. Jadi kita nak kurangkanlah kebergantungan kita ni terhadap peperiksaan. Maksudnya, kita nak nilai murid ni tak semestinya melalui peperiksaan, tapi juga dalam PBD lah, sama ada dalam aspek pemerhatian ataupun aspek bekerja secara kumpulan. Jadi selain itu, tujuan PBD ni juga ianya dilaksanakan bagi memberi maklum balas berterusan kepada murid dan membantu juga untuk guru merancang intervensi ataupun penambahbaikan terhadap pembelajaran. Jadi dari sini secara kita tahu, murid yang mengalami
peluang yang berbeza. Dan kalau kita tengok, kalau daripada PBD ni kita detect budak tu lemah. Jadi secara automatiknya kita boleh melakukan penambahbaikan secara langsung kepada murid juga. Jadi melalui PBD ni, tahap penguasaan murid dinilai berdasarkan pemerhatian, latihan, projek dan aktiviti pembelajaran. Jadi komponen-komponen tadi ni tak terbergantung kepada peperiksaan sahaja. Seterusnya, kita tengok pula implikasi PBD ni kepada mobility sosial. Kita lihat PBD ni tak semestinya memberi impak kepada murid itu sendiri, tetapi kepada mobility sosial. Jadi pelaksanaan PBD ni dia memberikan beberapa kesan positif kepada mobility sosial masyarakat. Antaranya ialah yang pertamanya, murid ni diberi peluang untuk menunjukkan potensi melalui pelbagai bentuk aktiviti tak semestinya peperiksaan. Ianya boleh jadi kerja kumpulan, kerja lapangan dan perbincangan dalam kelas tersendiri merupakan salah satu cara lah kita nak menilai murid itu tersendiri. Yang kedua, kesan dia, murid ni dia tak bergantung sepenuhnya kepada peperiksaan. Jadi guru-guru ni tak hanya menilai murid dalam peperiksaan, tapi dalam kelas tu tersendiri guru menilai murid. Jadi dari aspek yang macam kurang untuk kita nak nilai, contohnya dari segi sasiah, kita tak boleh nak nilai murid itu dari segi sasiahnya melalui peperiksaan. Jadi melalui pemerhatian lah guru-guru menilai sasiah mereka. Dan yang terakhir, membantu guru untuk mengenal pasti bakat dan kebolehan murid tu tersendiri. Jadi seperti instrumen inilah yang kita macam tak boleh nak ukur dengan peperiksaan. Jadi dengan PBD kita boleh kenal pasti bakat murid. Selain itu, pentaksiran ni yang lebih fleksibel, yang membolehkan murid daripada pelbagai latar belakang memperoleh peluang pembelajaran yang lebih adil. Kita tengok pula penilaian dan cadangan penambahbaikan dalam PBD. Jadi kita dapat tahu ataupun kita dapat tengok kekuatan PBD ni, ianya pentaksiran yang lebih holistik dan tidak menilai tahap pengetahuan, tetapi menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor murid itu sendiri. Dan ini membantu juga untuk perkembangan murid secara berterusan lah. Dan cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh guru adalah adanya beban dokumentasi guru yang meningkat lah. Sebagaimana yang kita boleh tengok, kalau hanya peperiksaan, tapi guru-guru ni perlu ada rekod simpanan sama ada PBD tu dia melalui perhatian. So setiap instrumen PBD tu kita kena ada rekod dan data. Jadi seterusnya, pemahaman guru tentang pelaksanaan PBD ni tidak sekata. Jadi untuk guru-guru yang senior, mungkin diorang kuranglah mengenali tentang macam mana instrumen PBD ni dilaksanakan. Tapi untuk cikgu-cikgu yang baru, mungkin diorang tahu serba sedikit tentang PBD ni kerana telah diberikan pendedahan yang awal. Jadi untuk cadangan penambahbaikan lah, disebabkan kita adanya cabaran, adanya cadangan penambahbaikan. Yang pertamanya, daripada aspek guru sendiri tu, saya cakap tadi, pemahaman guru ni tak tersekatakan. Jadi cadangan dia ialah latihan, kita berikan latihan profesional berterusan kepada guru. Dan kita kerapkan penggunaan sistem digital bagi memudahkanlah rekod pentaksiran. Tak hanya dalam kita menulis, tapi kita ada dalam sistem digital yang lebih mudah lah. Dan pemantauan pelaksanaan ni secara sistematik, dia tak hanya seorang-seorang tapi secara menyeluruh. Jadi kat situ memudahkanlah urusan guru tersebut. Seterusnya kita tengok transformasi yang kedua, iaitu pendigitalan pendidikan. Jadi
Pendigitalan pendidikan ni merupakan usaha untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi antara platform yang digunakan dalam pendidikan digital adalah seperti Google Classroom, Microsoft Teams, D5 iaitu Digital Education Learning Incentive Malaysia. Jadi dengan penggunaan platform-platform yang sebentar tadi saya cakap tu, memberikan pembelajaran dilaksanakan secara dalam talian, hybrid secara lebih interaktif. Jadi dekat sini kita dapat mengurangkanlah jurang antara jurang dan kekangan masa. Jadinya tak semestinya pembelajaran dilakukan di dalam bilik darjah, tetapi dekat rumah juga pun murid-murid boleh melaksanakan PDP. Jadi dekat situ tiada hadlah untuk kita membezakan antara semua murid diberikan hak untuk belajar. Kalau tak secara fizikal, kita boleh memberi dalam keadaan online. Seterusnya kita tengok implikasi pula pendidikan pendigitalan ni kepada mobiliti sosial. Kesannya kita ada juga kesan pendigitalan pendidikan ni. Jadi dia memberikan banyaklah kesan yang sangat bermanfaat, terutamanya kepada masyarakat kita sendiri. Antaranya yang pertama, ini dapat meningkatkan akses bahan kepada bahan pembelajaran lah. Jadi sekarang murid-murid lebih mudah untuk mendapat bahan-bahan pengajaran, tidak hanya di sekolah, namun dekat sekolah pun, dekat rumah pun dia boleh akses bahan pengajaran. Dan kalau dulu kita sering pergi ke perpustakaan kan untuk mengakses bahan-bahan pendidikan, tetapi sekarang hanya menggunakan telefon pintar, kita telah boleh akses ke seluruh bahan-bahan pendidikan. Secara contohnya buku teks, DSKP, semualah latihan-latihan semua boleh diakses hanya dengan menggunakan telefon pintar sahaja. Dan implikasi pendigitalan ini juga ingin membolehkan pembelajaran berlaku di mana sahaja, tidak hanya di dalam bilik darjah, tetapi seperti yang saya cakap tadi, di rumah pun murid-murid boleh belajar lah. Dan yang ketiga, ianya menyediakan pelbagai sumber pembelajaran digital. Sebagai contoh, macam tadi boleh main kuis, contoh aplikasinya Kahoot, Quizizz, banyak sumber-sumber pembelajaran digital yang menyeronokkan dan mampu menarik perhatian murid-murid itu tersebut. Jadi namun begitu, terdapat juga cabaran-cabaran negatif lah, seperti jadi untuk cadangan penambahbaikan lah untuk pendigitalan pendidikan tadi, kita tengok banyak cabaran-cabarannya. Jadi untuk memastikan pendigitalan pendidikan ini dapat dilaksanakan secara berkesan, adanya beberapa langkah penambahbaikan yang perlu dilakukan. Jadi antaranya yang pertama adalah meningkatkan kemudahan infrastruktur internet di sekolah. Dan pihak sekolah ni juga, dia boleh juga menyediakan bantuan peranti digital kepada murid yang memerlukan, sama ada murid yang berpendapatan rendah maupun murid yang betul-betul memerlukan dan tidak mempunyai akses internet. Seterusnya, guru-guru juga boleh melaksanakan latihan teknologi kepada guru-guru, di mana tak semua guru-guru mempunyai kemahiran internet yang sangat hebat. Jadi kita bagikan latihan teknologi kepada guru-guru tersebut. Dan yang terakhir, kita dapat memperbanyakkan bahan pembelajaran digital yang berkualiti. Jadi langkah-langkah ini sangat berkesanlah, dan ini dapat memastikan semua murid berpeluang untuk pembelajaran yang sama.
Seterusnya kita lihat transformasi yang ketiga ialah iaitu pengukuhan TVET. Jadi TVET ni apa? TVET ni ialah Technical and Vocational Education and Training. Jadi ini merupakan pendidikan yang berasaskan kemahiran teknikal dan juga latihan praktikal, di mana ada banyaklah institusi-institusi yang mengawalkan TVET ni, tapi antaranya ialah Politeknik Malaysia dan KV, iaitu College Vocational. Jadi transformasi ini bertujuan untuk yang pertamanya melahirkan tenaga kerja mahir. Yang kedua, memenuhi keperluan industri lah, dari segi kemahiran, teknikal semua. Dan akhir sekali, ianya menyediakan laluan pendidikan alternatif kepada pelajar. Jadi, sebagaimana kita tahu, tak semua murid ni berkebolehan dalam bidang akademik. Tapi ada juga segelintir ni yang mempunyai kelebihan dalam bidang teknikal. Jadi di sinilah peluang mereka dapat digunakan dan lebih baiklah. Jadi seterusnya kesan TVET ni kepada mobility sosial. Jadi TVET ni dia memberikan peluang kepada pelajar untuk memperoleh kemahiran teknikal yang relevan dengan pasaran pekerjaan. Jadi kesan ni kepada mobility sosial ni termasuklah didapat yang pertamanya dapat meningkatkan peluang pekerjaan. Sebelum kita tahu, dalam industri teknikal dan kemahiran ini memerlukanlah tenaga kerja yang ramai. Jadi di sinilah mereka diserap untuk bekerja. Dan seterusnya dia dapat sekaliguslah mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Dan dia dapat membuka peluang kerjaya dalam sektor teknikal dan juga industri. Namun begitu, cabaran utamanya ialah persepsi masyarakat lah, yang mana menganggap TVET ni sebagai pilihan yang kedua lah berbanding akademik, yang menganggap bahawa TVET ni tidak penting dan lebih mengutamakan akademik. Tetapi sebenarnya ini sama sahaja, ia dua-dua bidang ni memerlukan kemahiran dan keperluan masing-masing. Jadi tidak adalah peluang kedua ataupun tidak setanding dengan akademik, sama sahaja. Jadi untuk kesimpulan, transformasi pendidikan ni sangat memainkan peranan yang penting dalam memastikan sistem pendidikan Malaysia ni terus relevan dengan perkembangan semasa. Jadi, tiga transformasi utama yang dibincangkan sebentar tadi itu ialah, yang pertamanya ialah tentang pelaksanaan bilik darjah, kedua pendigitalan pendidikan, yang ketiga pengukuhan pendidikan TVET. Jadi tiga-tiga transformasi ini dia telah memberikan impak yang sangat besar kepada sistem pendidikan serta mobiliti sosial masyarakat itu tersebutlah. Jadi sebagai bakal guru, saya perlu bersedia dan bersedialah dalam menghadapi perubahan dalam sistem pendidikan serta berusaha dengan lebihlah untuk melaksanakan pengajaran yang berkualiti agar setiap murid ini dapat mencapai potensi maksimum mereka. Jadi itulah sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.